Pernah tak terfikir macam mana nak cari jalan keluar dari masalah hari-hari kita? Bukan setakat dari sudut rohani je, tapi jalan penyelesaian yang betul-betul praktikal. Kadang-kadang tu rasa macam dunia ni tengah mengempak bahu kita kan? Dalam penerangan hari ini, kita akan kupas satu perspektif yang sangat menyegarkan tentang sesuatu yang selalu kita dengar, tapi mungkin jarang kita fahami sepenuhnya, iaitu istighfar. Ia bukan sekadar ritual kosong tau, sebaliknya satu tindakan aktif yang boleh mengubah realiti kita 100%. Jujur cakaplah, hidup zaman moden ni memang boleh tahan memenatkan. Mengapa masalah harian kita ni kadang-kadang terasa macam peluru berpandu yang sengaja disasarkan tepat ke arah kita? Ada masa tu halangan datang bertimpa-timpa, tak putus-putus. Anda mungkin pernah rasa bingung, terlalu tertekan atau mula rasa yang anda ni asyik bernasib malang je kat dunia ni. Dah cuba macam-macam cara tapi masalah baru tetap muncul. Dan benda ni bukan main-main. Kita bercakap pasal realiti sebenar, macam hutang yang keliling pinggang, bil elektrik, bayar kereta, masalah kesihatan yang berlarutan, yuran sekolah anak lagi, belum campur konflik dengan pasangan kat rumah. Tuntutan-tuntutan macam inilah yang menyerang minda dan jiwa kita setiap hari. Memang automatik buat kita rasa tewas, lelah dan lemah semangat. Tapi persoalan utamanya, kenapa sekatan-sekatan ni semua berlaku? Ini membawa kita kepada bahagian pertama, bebanan perjuangan harian. Menurut sumber yang kita kaji, masalah yang datang bertimpa-timpa tu sebenarnya bukanlah nasib malang secara rawak. Bayangkan satu analogi ni, duri. Kesalahan atau dosa kita yang dibiar tanpa diselesaikan ni bertindak sebagai penghalang dosa yang membalut diri kita macam duri. Bila diri penuh dengan duri, bergerak sikit je pun dah terasa sakit dan susah. Pintu rezeki rasa tertutup, urusan jadi sangat rumit. Tapi sebenarnya ini bukan tanda Tuhan benci kita. Sebaliknya, ia adalah rahmat. Satu wake-up call untuk kita berhenti sejenak, ubah apa yang ada dalam diri dan kembali ke landasan yang betul. Jadi, macam mana nak buang duri-duri ni? Mari masuk ke bahagian kedua, mendefinisikan semula istighfar. Selalu orang ingat, istighfar ni sekadar sebut kat mulut je secara pasif atau paksa diri reka-reka perasaan sedih dan bersalah. Tapi, buang jauh-jauh kaedah pasif tu. Sumber yang kita rujuk dengan tegas menyatakan yang istighfar sebenar bermula dengan satu tindakan konkret. Anda mesti tinggalkan terus perbuatan salah tu dan secara aktif menuntut keampunan. Ia adalah satu komitmen dan tindakan, bukan sekadar menyebut perkataan tanpa rasa apa-apa di dalam jiwa. Untuk lebih faham konsep ni, mari beralih ke bahagian ketiga, pekerja dan mahkota. Cuba bayangkan seorang pekerja binaan atau pelajar universiti. Mereka takkan tiba-tiba jadi doktor atau jurutera setakat bangun pagi dan jerit, "Saya seorang doktor," berulang kali, betul tak? Mereka kena belajar sungguh-sungguh, gigih berusaha dan praktis bertahun-tahun. Sama juga dengan istighfar. Kita mesti bekerja, membuang duri dan bersihkan diri kita setiap hari. Seolah-olah kita tengah gigih nak dapatkan sijil kepakaran. Dan bila kita berterusan macam tu, sampailah ke matlamat utamanya, iaitu mahkota istighfar. Bila anda konsisten berusaha, bukan sekadar hangat-hangat tanya ayam tau, Tuhan akan ibaratnya anugerahkan sijil atau mahkota ni. Sebaik saja status ni anda capai, keadaan akan berubah secara drastik. Permintaan anda terus direspon. Ia macam dapat satu kunci induk yang terus membuka segala pintu urusan kewangan, kesihatan atau pendidikan yang selama ni asyik tertutup. Ada satu kisah popular pasal Imam Ahmad dan seorang pembuat roti yang betul-betul buktikan betapa cepatnya kesan mahkota ni. Pembuat roti ni sebenarnya tak kenal pun yang tu Imam Ahmad, tapi dia ada satu habit istimewa. Dia sentiasa lazimkan istighfar sepanjang masa sambil menguli roti. Kesannya, semua doa dia dimakbulkan tanpa ragu, kecuali satu je. Dia teringin sangat nak jumpa Imam Ahmad. Dan apa jadi? Tuhan secara literal menggerakkan hati Imam Ahmad untuk singgah tidur di kedainya pada malam tu. Gila tak gila penangan dia? Ini buktikan respons ilahi itu amat luar biasa pantas untuk mereka yang memakai mahkota istighfar. Tapi kejap, ini bawa kita ke bahagian keempat, tindakan dan sebab duniawi. Satu perkara penting yang ditekankan dalam sumber ni, walaupun jiwa kita 100% bergantung pada Tuhan, kita tak boleh lari dari mengambil langkah praktikal duniawi. Itu memang lumrah alam. Langkahnya macam ni. Pertama, tinggalkan dosa. Kedua, committed kepada istighfar. Ketiga, buat tindakan praktikal. Kalau anda sakit, cari doktor pakar yang paling bagus. Dan langkah keempat, serahkan hasil akhirnya pada Tuhan. Anda pulun cari solusi fizikal, tapi hati anda tetap tawakal sepenuhnya. Kombinasi ni memang sangat mantap. Habis tu, macam mana nak buat keputusan praktikal ni dengan cepat tanpa pening kepala? Kat sinilah masuknya amalan istihara.
Ingat tau, istiharah ni bukan bermaksud kena tunggu dapat mimpi yang best-best atau tunggu petunjuk jatuh dari langit. Ia sebenarnya alat harian. Nak beli kereta, nak pilih rawatan doktor mana, buat doa ringkas dalam setengah minit, minta bimbingan yang terbaik untuk dunia dan akhirat, lepas tu terus jalan. Buat keputusan dengan yakin tanpa berlengah. Dan akhirnya, kemuncak perbincangan kita. Bahagian kelima, penguat Surah Al-Baqarah. Selalunya, bila sebut surah Al-Baqarah je, orang terus kaitkan untuk buang sihir atau halau gangguan jin. Sebenarnya, pandangan macam tu agak sempit. Apabila komitmen istighfar aktif tadi digabungkan dengan surah Al-Baqarah, gabungan ni ibarat amplifier yang sangat power. Ia bukan setakat selesaikan masalah kecil, tapi ia menyediakan kekuatan mental, fizikal, psikologi dan spiritual anda untuk betul-betul memimpin hidup. Ia bina anda jadi individu yang merdeka, kuat dan kebal. Buktinya, kita boleh lihat hasil yang sangat nyata dalam hidup duniawi kita. Hutang bertahun-tahun tiba-tiba ada jalan penyelesaian tanpa perlu tambah pinjaman baru. Penyakit-penyakit yang serius boleh sembuh bagaikan majis. Hati orang yang keras macam pasangan yang tengah tegang atau bos kat tempat kerja tiba-tiba jadi lembut. Malah ada diceritakan tentang seorang pelajar yang bergelut nak hafal sesuatu bertahun-tahun, tapi bila amalkan benda ni, dia mampu menghafal hanya dalam 8 hari. Menakjubkan kan? Ia betul-betul tentang unlock potensi penuh kita sebagai manusia. Jadi ringkasnya, transformasi teras kat sini adalah dari seorang yang asyik rasa tewas, terhimpit dan dihina oleh keadaan hidup, berubah menjadi individu yang 100% diperkasakan. Ia tentang menuntut semula keyakinan dan kebebasan mutlak anda. Anda dah tak lagi dikawal oleh stres, masalah ekonomi atau tekanan dunia moden. Ketenangan dari dalam ni buatkan anda betul-betul kuat mendepani apa saja cabaran luar. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang patut kita renungkan bersama. Kalau realiti hidup kita ni sebenarnya dibentuk oleh apa yang ada di dalam diri kita, bermaksud kuasa untuk berubah tu betul-betul ada di tangan anda sendiri. Jadi, berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, apakah tindakan aktif pertama yang akan anda ubah bermula saat ini? Fikirkanlah dan mulakan langkah baru anda hari ini juga.